adakah pintu anda kelihatan seperti ini? Jangan risau, mari saya bantu baikinya. Mula-mula kita pecahkan. Kemudian kita letak pintu. Kemudian adakah pintu anda kelihatan seperti ini? Jangan risau, mari saya bantu baikinya. Mula-mula kita pecahkan. Kemudian kita letak pintu. Kemudian adakah pintu anda kelihatan seperti ini? Jangan risau, mari saya bantu baikinya. Mula-mula kita pecahkan. Kemudian kita letak pintu. Kemudian adakah pintu anda kelihatan seperti ini? Jangan risau, mari saya bantu baikinya. Mula-mula kita pecahkan. Kemudian kita letak pintu. Kemudian adakah pintu anda kelihatan seperti ini? Jangan risau, mari saya bantu baikinya. Mula-mula kita pecahkan. Kemudian kita letak pintu. Kemudian adakah pintu anda kelihatan seperti ini? Jangan risau, mari saya bantu baikinya. Mula-mula kita pecahkan. Kemudian kita letak pintu. Kemudian